Okey, ni antara bahan-bahan untuk buat roti kukus. Ada 5 bahan je. Tepung gandum, minyak, gula pekat, air suam dan yeast. Step yang pertama, ambil ni. Isu dalam kitaran 1 sudu. Dalam kitaran 1 sudu yeast. Lepas tu masukkan 2 sudu gula pekat. Kecil. Kacau. Sampai dia jadi macam ni. Jadi tunggu je lah dalam sekitaran 5 hingga 10 minit. Sekarang kita nak buat adunan dia pula. Adunan dia senang je. Tinggal ambil 2 cawan tepung gandum. Lepas dah macam tu, kita boleh ambil minyak. Dan kat sini kita perlukan 6 sudu minyak. Okey dah. So, kita tinggal kena tunggu yeast dulu. Tapi kalau korang nak rasa bagi sedap sikit, tambahlah cocoa powder ke apa ke. Macam ni nak tak? Macam hari ni nak tambah cocoa powder lah. Biko. Dulu kan boycott. Dalam 2 sudu dah pun dah cukup. Okey, lepas yeast dia berkembang, campur yeast dia dengan adunan tadi dan gaul sampai merata. Janganlah sampai tak merata, nanti kan mula berketul-ketul. Gaul je sampai jadi macam ni. Bila jadi macam ni, carilah bekas apa-apa. Bekas macam ni ke, biar tertutup macam tu. Lepas tu bubuh adunan tadi tu dalam ni.
bulat sikit biar nanti bila dia kembang je baru kita tahu dia kembang ke tidak. Tu bagi udara ada sikit biar sebab yeast ni kan benda hidup jadi dia kena bernafas untuk berkembang. Jadi kita kena tunggu sampai kitaran tengah jam. Macam ni dia tinggal kena bulat-bulatkan dia dah intikan. Dia tinggal bila kembang je busi ada lembut. Semua dia pakai baju. Kotak apa tu sampai kotak ke? Okay, ni sangkar pertama, sangkar kedua, sangkar ketiga. Semua dengar dia cakap apa. Dia tak tahu lagi tu. Sangkar pertama. Bila dia jadi macam bulat-bulat macam ni, kita tinggal intikan. Dia boleh tak letak inti ke nak tak inti. Jadi saya nak tahu. Tapi kalau tak letak inti pun tak apa. Jadi sekarang dia tengah kukus je. Sekarang ni saya tengah kukus je. Gunalah pengukus kecil je. Bila macam ni, dia tengah tutup. Tapi pastikan dia ada lapis sebab kalau tidak nanti dia akan jadi basah. Dia tunggu je dalam kitaran 10 minit hingga 20 minit. Kalau dia macam ni, dah siap. Tapi ni bukan je roti, ni jadi kek ni. Jadi kek ni, jadi roti. Inilah hasil ni. Daripada roti ni dia bila sekali jadi kek. Kek ni betul. Okay. Itu je lah video kali ni.